Gaji 3,500 sebulan hendak melancong secara percuma. Possible ke? Adakah benda macam tu? Okay guys, kalau melancong adalah keutamaan kamu, saya nak berjalan di Jepun, saya nak makan sushi, saya nak makan tuna di Jepun, ataupun saya nak ke Korea, mungkin saya nak ke Singapura ataupun ke Europe. Wah, alangkah indahnya kalau saya dapat pergi tanpa ada batasan, tanpa ada masalah kewangan. Pernahkah anda terfikir macam tu? Okay, kita ni selalunya lah ada dua jenis ya. Satu, jenis A, dia akan collect, for example kalau dia nak pergi Bali, cantik kan Bali, pantai semua cantik. Kalau dia nak pergi Bali, mungkin dia sedang melihat harga yang dalam 2,400 ataupun dalam 2,000 lebih. Okey, dia dah nekat. Ini jenis yang pertama. Dia nekat simpan RM200 sebulan daripada Januari sampai Disember ataupun sampai November. Hujung November atau awal Disember, dia sudah siap-siap ada 2,400 atau 2,200. So dia gunakan cash tu untuk pergi Bali, untuk habiskan dalam masa 3-4 hari di Bali. So, jenis yang pertama ni, once dia spend semua 2,400 Disember, duit dia kembali kosong untuk melancong. So, apa jadi? Next year, the following years, dia akan buat benda sama. Saya nak pergi Thailand lah tahun ni. Last year dah pergi Bali, tahun ni nak pergi Thailand. Saya buat benda sama aja. Collect 200 sampai Disember, dapat 2,400, dia pergi Thailand lagi. So dia buat yang sama seterusnya ke negara-negara ASEAN lah. So, orang jenis B adalah orang yang sangat jarang. Dia sacrifice bertahun-tahun, dia tak pergi melancong yang drastik. Maksud saya, dia tidak pergi keluar jauh sangat lah. Mungkin kalau dia di Semenanjung, dia akan pergi Kedah, Perlis, local, main local, ke Melaka, ke Johor. Kalau di Sarawak, dia mungkin akan main sebelah Sabah yang tak memakan sampai bajet 2,000. And apa yang orang B ni buat, dia berpandangan jauh. Saya tak cakap A tak berpandangan jauh. Mungkin A pun berpandangan jauh, tapi mungkin strategi dia buat setahun, kais setahun lah, tu maksud dia. Habis, kais lagi, habis, kais lagi. Sampailah tak ada gaji. Gaji tak ada, tak dapat buat. Sudah, itu A. Yang B, dia buat teknik compounding. Dia tunggu selama 5 tahun, menyimpan secara, I can say secara besar lah, lebih daripada 20% daripada gaji dia. And then dia berhenti. Itulah yang orang putih ada cakap satu quote ni, go big, then stop. Maksudnya, kamu save sebanyak mungkin, seawal mungkin, semudah mungkin, sampai kamu sampai satu figure. Contoh, kalau umur kamu 24, kamu save 1,000 sebulan. So by the time umur kamu 30, kamu dah collect something macam maybe 60 to 70k dalam investment yang bagi 6% dividen. So, lepas kamu hitting dalam 60 something K, maybe 70k cash time tu, kamu stop sudah saving 1,000 lebih sebulan. Apa yang orang ni buat, dia gunakan anak duit daripada 60,000 tu, mungkin daripada 67,000 dia boleh beranak dalam 2,000 lebih setahun. So, dia boleh ambil 2,000 lebih tu untuk melancong. Dia guna compounding selama 5 tahun atau 7 tahun tu, and every year dia withdraw 4% sahaja. So orang yang B tadi, dia ambil anak interest daripada yang dia sudah simpan selama 5 atau 7 tahun tu, dia guna anak tu saja. Mungkin anak dia time tu mungkin 3,000 ataupun 4,000 setahun. So dia withdraw lah 4,000 setahun tu daripada account yang dia invest tu. Dia melancong, dia boleh pergi Japan, dia boleh pergi Korea, dia boleh pergi Europe dengan duit tu tanpa rasa bersalah. Apa maksud tanpa rasa bersalah? Dia ambil duit tu, sekarang dia sudah stop kan. Ingat tadi, go big and then stop. Lepas tahun ke-7 ataupun tahun ke-5 tu, dia tak perlu simpan lagi dah. Dia boleh ambil saya 3,000, 2,000 lebih ataupun 4,000 tu, ambil pakai saya. Kalau dia tak nak melancong tahun tu, dia nak buat benda lain, boleh ambil pakai saja. So capital dia tu tak terganggu, dia akan berjalan sentiasa, malah akan bertambah lagi. So duit tu dah jadi mesin. Duit compounding tu dia dah jadi mesin. So compound daripada hasil daripada mesin tu dia ambil untuk melancong. Itulah yang saya namakan free melancong. Mesin tu masih berjalan sampailah dia mati. Okey, maksud dia akan sentiasa ambil compound tu 4% lah, provided investment tu tak jatuh ke 3 ataupun 2%. Nanti ada rugi juga. For example macam ASB ataupun benda-benda lain yang stable. So orang B ni dia akan ambil compounding saja. Dia tak berusaha pun, duit tu bekerja untuk dia. Itulah maksudnya duit bekerja untuk kamu. So next video, another video nanti saya akan explain apa itu compounding, apa itu beranak, kalau itu yang kamu mahu. Okey, soalan, kamu jenis yang A ataupun jenis yang B? Okey, so di sini saya assume kamu adalah seorang yang fresh graduate, mungkin seorang engineer ataupun maybe lawyer yang baru start kerja, ada gaji 3,500 ataupun gaji
gaji 3,000, single, mungkin yang masih duduk dengan mak bapak ataupun menyewa di rumah yang murah. Saya assume kamu macam tu dulu ya. Okey, so ingat, dalam apa segala income kamu dapat, 10% ke Tuhan, 90% untuk kamu. Jom. Kalau kamu nak download Excel tu free yang saya gunakan dalam video ini, kamu boleh pergi ke website saya download.com, type download.com di dalam Google, search dan kamu tekan enter. Di sana kamu akan melihat saya punya wajah terpampang. Kamu akan pergi ke menu, kalau vertical on the phone, kamu akan klik yang ada tanda sama dengan tu, sengkang 2, dan menu akan keluar. Pergi ke tempat main Excel. Di sana kamu boleh tekan download, dan Excel yang saya pakai ini adalah yang sama di dalam website tu. Jom. Okey, gaji 3,500 nak melancong secara percuma. Okey, sini dekat Excel yang kamu dah download tu, dekat first punya sheet, sini kena adjust lah. Gross pay 3,500. Okey, so net pay dia just agak-agak ya, secara kasar 3,200. Okey, so video ni adalah pasal kalau kamu gaji 3,000 lebih and kamu boleh melancong secara percuma, provided janji anda tahan selama 5 dengan 7 tahun ya. Itulah syarat-syaratnya. Okey, so di sini macam biasa, Tuhan didahulukan as part of putting God first. Lepas tu kalau kamu tak ada emergency fund, yang baru beginner betul-betul lah, it's better untuk kamu simpan emergency fund at least sebulan gaji kamu, itu 3,200 dulu kamu perlukan. 16 bulan kalau kamu simpan 200 sebulan. Okey, so saya sarankan di sini, kalaulah untuk dapat freedom, kebebasan nak melancong ke mana-mana every year dengan duit yang ada, time kamu ambil pun dia tak ada masalah, time kamu tak ada kerja lagi pun dia masih lagi bagi duit. Maksudnya kamu sudah bina satu mesin cetak duit. Dan kalau itulah betul satu-satunya idaman dan impian, dreams of your life, then kamu tiada pilihan. Kamu terpaksa, ini perkataan terpaksa, kamu terpaksa besarkan lagi 2 part ni. Okay, di sini di video saya assume kamu adalah seorang yang single dan tak ada komitmen buat masa tu. Masih muda lah, umur mungkin 23, 24 ataupun 25 tahun ya. Mungkin kita ambil 24 tahun lah. So dekat saving ni kena bagi besar sikit lah. Mungkin kita simpan 800 ya. So agak-agak 800, 200 untuk saving emergency. So agak-agak dalam 1,000 lah kamu bagi. Rumah most likely kamu mungkin masih bersama keluarga. Kalau kamu masih bersama keluarga, mungkin ini boleh bagi dengan mak bapak ataupun tolong diorang bayar sewa rumah tu ataupun elektrik bill ke apakah. Saya simpan 300 saja. Okay. Dan saya assume kalau kamu tak ada kereta ataupun tak ada kereta, kamu beli yang murah dululah, jangan terlalu mahal ya. Baru start kerja tak apa. Baru start kerja kalau kamu pakai yang murah, orang maafkan, orang tak heran. Okay, memang patut pun. Tapi kalau kamu baru start kerja terus pakai kereta besar-besar macam Honda ataupun Toyota Cross tu, alamak, itu dah macam gaji yang besar. So saya simpan kosong, ataupun kamu nak beli macam Myvi ke, just simpan 400.5 lah, tak apa. Kamu cari yang kereta 400.5 sebulan. Car fuel mungkin kamu jarang pakai, atau simpan 300. Okay, utility semua ni mungkin termasuk dalam yang kamu dengan rumah mak bapak tadilah. And food saya maintain macam tu. Kalau kamu dengan family, kamu mungkin sumbang sikit saja. Okay, so kamu ada surplus 500 lebih setiap bulan. Ini adalah untuk kamu having fun, nak pergi lepak, minum-minum matcha dengan kawan, tengok movie, ini boleh. Maksudnya kamu boleh lah simpan 1,000 tu sebenarnya untuk kalau lah melancong itu adalah salah satu atau memang satu-satunya impian utama. Okay, kita ingat 1,000. So kita pergi ke sebelah sini, investment. Okay, nah coba kamu tengok manual di sini. Contoh kamu simpan 1,000. Okay, saya tak manual sebab ini manual untuk key in dalam Excel file ini ya. Tapi kalau real life, kalau kamu betul-betul benda ni nak efektif, kamu terus automate. Maksud saya, kalau kamu guna ASB, kamu boleh pergi apps ASB tu, suruh dia auto labor. Auto labor, potong 1,000 sebulan, masuk terus auto labor ASB, supaya kamu tak perlu fikir lagi.
dalam masa kamu dah terima gaji hari tu, kamu set mungkin 5 hari bulan kan kalau tak silap, atau dah boleh 25, 28 hari bulan, setiap bulan dia terus potong. Kamu tak perlu buat apa-apa, kamu just spend the remaining yang tadi tu, yang baki-baki yang kamu dah tolak daripada Tuhan, daripada komitmen lain. Kamu spend saja. Kamu pergi buat macam setiap kali kamu jumpa kawan pun, up to you. Saya tak sarankan kongkong apa kamu nak makan. Go ahead. As long as sini sudah 1,000. Tengok so 1,000 kamu simpan selama 12 bulan, dia akan jadi 12,000 setahun. So 12,000 setahun di dalam benda yang kamu boleh invest 6%. Contoh ASB salah satu contoh lah. ASB mungkin dia 44 lebih ataupun 5 lebih persen, ataupun 6 kadang-kadang. Okay, dan selama 5 tahun. Okay, kamu simpan 1,000 sebulan selama 12 bulan, 12,000 setahun. Selama 5 tahun, adalah 5 tahun kamu simpan 5 tahun. Umur kamu let's say 24. Sekarang umur kamu 29 tahun ataupun 30, kamu dah ada 67,000 cash. Okay, you ikut saya sini So dengan 67,000 cash, dengan 6% setahun dia punya dividen, cash ni kamu akan dapat withdraw 2,000 lebih. This case 2,800 lah setiap tahun. 4% daripada 6% lah. Jangan ambil sama-sama 6%, nanti tak ada pulangan. So ambil 4% sahaja. So 2,800 tahun. Kalau kamu withdraw setiap tahun, dia tak akan mengganggu capital ni. Dia tak akan mengganggu ibu duit ini, which is 67,000. Dia akan stay di situ ataupun bertambah sikit demi sedikit. Okay, so inilah yang dinamakan duit yang percuma. Sebab kamu akan dapat ini, ambil jumlah ini setiap tahun tanpa rasa bersalah, dan spend lah, pergi mana-mana melancong So di sini adalah kamu yang milih. Kamu nak terus simpan 1,000 sebulan ataupun kamu nak berhenti. Kalau kamu berhenti pun tak apa. Kalau kamu berhenti, amount di sini dia akan naik sedikit demi sedikit sahaja kepada 70,000, lepas tu 71,000, 72,000, 80,000. As long as kamu maintain 4% dan 6% ni, dia main tak jauh dari 6% lah dia punya dividen. Then boleh, kamu boleh berhenti 1,000 yang kamu dah ada tu 5 tahun yang akan datang. Kamu boleh buat benda lain. Kamu boleh buat another money machine. Kita mencipta mesin cetak duit ni sebenarnya. Okay, mengapa saya cakap ini kena limit kepada 4%? Kamu tengok, saya bagi contoh just bagi contoh saja. Kalau kamu tadi ada 67,000 okay, kita simpan 67,000 di sini. Okay, contoh di sini tahun ini Okay, saya just ambil contoh. Ini adalah calculation untuk contoh saja. Kita akan pergi ke data. This is COSIC. Ini simpan 67,000. Okay, by changing this cell. Okay, nah sekarang ini adalah untuk ASB yang dividen 100k loan lah. Saya guna Excel ni saja untuk terangkan bagaimana mesin wang yang kamu cipta tadi tu. Okay, ini clear kan? So kamu tak pinjam sijil lah. Ini directly manual punya ASB loan. Okay, kamu tengok di sini So kalau kamu tak withdraw apa-apa, and kamu stop simpan duit, dia akan sentiasa compound. Kamu lihat 67, 71 sampai umur kamu 50 lebih, dia capai 400 lebih ribu. So sekarang kamu cita-cita kamu selepas 5 tahun tadi, kamu nak melancong pakai duit yang percuma. Okay, tadi apa saya cakap, kamu nak withdraw 2,800, 4% saja So withdraw lah 2,800 setiap tahun. Okay, negatif, simpan negatif. Okay, so kamu buat ni setiap tahun. Cuba sampai sini lah. Kamu lihat di sini, ini adalah cash kamu. Cash kamu tadi adalah benda ni lah. Sekarang kamu sudah stop kan? Kamu tak simpan lagi. Kamu stop menyimpan 1,000 tu mungkin kamu nak beli kereta. Time tu kamu beli Honda, suka hati kamu lah. Tengok, dia punya nama dia tetap increase. Okay, sebab kamu ikut rule 4% ni. Kamu tak lebih withdraw dia. Okay, dia low daripada apa yang dia bagi. Tapi kalau kamu melanggar syarat, let's say lah kamu withdraw
melebihi apa yang disimpan, diletakkan di sana 4% tadi. Kamu lihat 62,000 tadi akan turun, sentiasa turun. Kamu tarik lagi, jadi negatif. Nah, sekarang kamu tak ada duit lagi. Ini yang kita tak mau. That's why betapa pentingnya untuk ikut limit. Kalau kamu cakap 2,800 tu tak cukup, kamu nak pergi mana? Contoh 2,800 tu kalau ikut Excel ni, kamu boleh main Excel travel ni ya. Dia mungkin kalau 4 malam, kamu cuma boleh pergi ke area Indonesia lah. Indonesia, Thailand, Vietnam, semua boleh. You can play around dengan travel yang hujung ni. Ini lain kali saya akan terangkan lah dengan Excel ni dengan lebih mendalam, macam mana nak guna. Okay. So, kalau kamu nak lebih, let's say kamu nak target kamu nak ke Korea, Jepun, dia punya budget tu kena tinggi sikit. Korea, Jepun dalam 3 ke 4 ribu kalau 4 malam. So, apa kamu buat? Kamu kena naikkan lah ni. Okay, mungkin buat side income, buat jadi content creator, mungkin bagi 2,000 lah, ataupun 1,500 pun boleh. Income yang dapat extra 500 pun dah cukup. Ataupun 1,200 rasa cukup, boleh lah. Ataupun 1,300. Okay, tengok 1,300 sebulan, kamu tambah 300 ekstra, kamu dapat 3,000 lebih untuk withdraw. Boleh pergi ke mana ni? Boleh cover Korea, boleh cover Japan di sini. Ini semua saya sudah simpan apa yang sepatutnya untuk travel lah, dengan dia punya exchange of rate. Okay, ini saya akan cover di video lain. So, ingat 10 untuk Tuhan, 90 untuk kita.